Man. Oh, Man. Ah. Man. Kau kena dengar cerita aku ni, Man. Alhamdulillah. Kau ada masalah tu? Ha. Kau tahu tak si Syarul tu? Aha. Kan? Syarul tu, kau tak payah main phone lu. Dengar. Apa? Tengok muka aku kan. Aku dah sakit kepala tu. Macam aku nak cari duit ni. Dah, Din. Kau buat apa tu? Benda ni tak gatal. Tak payah garu-garu. Man. Kau kan, Syarul tu, kau jangan dengar cakap dia. Sumpah tu, aku tak boleh tahan lah. Lepas tu dia ada pinjam beli, kau tahu dia beli apa? Dia beli perfume hari tu. Man, lepas tu kan, ni lah perfume dia, High Notes Fragrance ni. Dia beli lepas tu tak bayar. Tapi perfume ni dia sesuai untuk hari raya, indoor dengan outdoor tau. Dia memang sesuai untuk cuaca Malaysia ni lah. Sebab bau dia bau sweet, sedap je. Kalau dia minta duit nak pinjam, kau jangan kan. Cair. Kau makan apa tadi? Kau makan air gepuk kan? Dia bukan dupe punya tau. Dia handcraft punya. Memang tak ada lah. Lepas, laki perempuan boleh pakai. Macam aku paling suka yang white peach tea ni. Kau tahu tak, kau beli kopi kan, kau beli tea dekat luar yang sedap tu. Ada satu brand tu. Bau dia sama. Kau dengar, Man. Kau jangan lalu sangat, Man. Penting sikit, Man. Bagi kau yang ni, balik dia bau teh ais limau. Kan. Syarul tu nak bagi kau jangan ambil lah. Kau suruh bayar hutang kau dulu. Okay, Man. Jauh sangat ni. Nanti aku jumpa kau dah. Kau betul lu. Nak jadi jumpa kau. Nanti dia ke? Itulah. Kau nak bagi. Aku bagi kau ni. Kau masuk Kau dengar cerita aku ni.